program ini adalah anjuran Mahat Tafiz Al-Maktul Faridiyah bersama-sama dengan Presma Restoran Ali Maju. Tapi untuk menjayakan program ini adalah hasil bantuan ada sumbangan, mungkin berupa duit zakat masing-masing daripada di kalangan pengusaha-pengusaha restoran dan juga individu di kalangan India Muslim yang menjayakan program ini daripada seperti yang saya sebut tadi semenjak tahun 1994, iaitu tahun saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Tahun ini dah genap 32 tahun lah, dan alhamdulillah hari ini kita jangkakan yang hadir daripada lepas Zuhur tadi sampai sekarang ni saya ingat dah lebih 5,000 orang, dan penerima bakur sumbangan adalah sekitar 3,000. Dan tahun ini kita buat satu penambahbaikan. Kita mula edarkan bakur-bakur bantuan. Sebaik saja mereka mula mendaftar tadi lepas sembahyang Zuhur, sekitar pukul 2 kita dah mula buat pengagihan bakur-bakur bantuan. Di kesempatan ini juga saya akan merakamkan ucapan berterima kasih pada Polis Diraja Malaysia, IPK KL yang telah memberikan bantuan 3 lori. Begitu juga kepada Ketua Pengarah Rela Datuk Rosli yang telah berbesar hati menyediakan 2 lori untuk kita menyusun dan menyimpan barangan untuk kita agihkan tengah hari tadi, dan juga daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang berhormat Datuk Seri Datuk Bandar juga alhamdulillah telah sudi untuk membantu 2 lori, dan kita setelah menyusun atur barang-barang bantuan yang kita dapat daripada Nestle dan juga lain-lain vendor yang sudi menyumbang, seperti daripada Rempuah Kari Masala Mamas, Lepas Kari Rahman, Gardenia, Susu FNN juga telah menyumbang. Keseluruhan barangan yang kita agihkan ni ada lebih kurang 26 jenis barang dan juga beras 5 kilo. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya juga lazimnya sehari atau 2 hari sebelum menyambut puasa kita akan mengagihkan buah kurma dan barangan. Dan baru-baru ni bila kita mengagih, kita juga akan agihkan QR untuk mereka mendaftar untuk dapatkan bantuan hari ni lah. Pada hari tersebut kita ada 2,700 yang mendaftar. Alhamdulillah hari ini kita tengah mengagihkan, dan sebab kita buat kali ini kita dah agihkan awal, crowd tu tak terlampau sesak sangat. Kita fikirkan apakah penambahbaikan yang boleh kami buat. Kita berhasrat untuk memudah cara, dan kita dah agihkan secepat mungkin. Selepas ni insyaAllah dah lepas berbuka solat maghrib, mungkin ada lagi dalam 10-20% yang perlu diambil, kita akan agihkan secepat mungkin. Dan satu lagi insyaAllah, kalau kita jangkakan kalau hari raya hari Sabtu kemungkinan, kita tengok bergantung juga pada waktu kita tengok anak bulan nanti, kemungkinan kita akan buat program untuk mengagihkan beras 3,333 kampik beras. Kami belum tentukan sama ada ianya akan dibuat pada hari Khamis atau Jumaat. Itu akan tentu selepas ni lah. Sebab kami akan menjemput Tan Sri Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat, dan yang bagi Tan Sri telah sudi untuk sama-sama sebab tahun sudah juga yang bagi Tan Sri hadir, dan kita berharap program ini akan dapat meringankanlah untuk kalangan di kalangan rakyat Malaysia ni, sebab bantuan ini kita tak khususkan bukan untuk umat Islam sahaja. Yang kita boleh lihat yang bukan Islam pun kita bantu, as long mereka minta bantuan kita akan bagi. Dan yang seperti yang saya sebut beras tadi pun macam tu juga. Kita akan buat konsep drive-thru depan Mahat Tafiz kita ni, InsyaAllah pada tarikh yang kita tentukan nanti, just datang ambil, itu aja, tak ada pendaftaran, tak ada nak isi apa-apa. Nanti kita konsep, kita cuba pemudah cara kalau bantuan yang kita nak buat nanti insyaAllah.